mà ở na hẹ rồi mà nhưng có ra hẹ có bật mà chứ Kuhan he di kahana. Tam da tangi tapi. Ko berak memang tu. bật mà chơi bèn mak Oh, nak hai. Hai lupa cik Long. Pokoknya ai pegang Kelantan tu. Dia tanya mak bau dia tu. Alah, ni sepeda. Sepeda ada kenapa dibuang-buang? Ni kalau di kampung saya. Ni masih bisa jam main-main ni. Aku minta ini boleh sepeda ni. Sekalian boleh ada cewek nanti siapa mau, siapa tahu mau. Beng. Kenapa bercakap dengan basikal tu? Tak Leo. Saya tengok sepeda ni, kasihan kenapa kat taruh bunga ni. Ha? Biar je tu basikal buruk je. kembali mancik dengan mamak lah aku tu lah. Hai, lagaklah hente. Kah nak katuri sebab ubuk-ubuk kah orang ajak Cik Meng kena Kelantan. Entuklah punya dalam Melaka macam rumah katuri hente. Kira lu mamak pun lu. Oh, ji pak cik ji. Pak cik anak nikah anak hi mama. Kok ji muka kakak pak cik rumah. Lagi yang beli Cik Meng. Apa itu sepeda waktu kamu sekolah dulu? Mana ada tu basikal nenek aku dulu. Ya ke? Saya fikir sepeda kah itu. Mana ada. Ya mak tak jadi lah. Kau tak duduk mana. Mana muka buat pelong tu. Oh, je cik mah nak boyak tu. Ni yang susah dia nak kan. Ha tu tanya. Tanya mbak gop. Tanya dia oh susah kan ada tu. Ibang tu mah. Nah betul makan tak perlu betul tu. Kalau itu Kami foto nana tapi foto zaman. Kadang tu cik Meng terus kena kalau enhi. oh mak tak jadi. Raya betul kalau beli. Nak boyak tu anak. Dah lah Lia, saya nak sapu dulu kat belakang. Memang orang Aceh macam tu semua ke? Baguslah, aku suka pula aku. Solat, rajin, kerja situ sini. Baguslah. Kita lagi orang sampai rumah tu. Dengar di kampung. Anak wow, anak mendawau. Dia pun nak nanti. Bila sampai muka kepai dan bang apa buat bang? Nyo di malam tu aku lagi kepeng macam jumpa haji. Anak anda dah merukok, pin ha merukok bunga hulan gitu. Aduh, go kaya dah nari. Sumpah buat maya ni gede. Tak rumah foto Om Bindung tu. Hai mak, hantar awak mak dia. Kau Ani ni tahu nak kau jauh hak tajak. Apa ni mungkin tahu kabeh peng tu. Tajak juga tu ya. Beng, nak ke mana tu? Tunggu dengar suara azan. Ayo nak solat dulu. Solat yuk. Tak apalah, pergilah dulu. Saya lagi tak boleh solat. Weh Alia. Baguslah Bebeng. Dengan solat je tinggal kerja. Tak kira buat apa pun dia tinggal, dia pergi solat dulu. Bagus. Susah nak cari lelaki macam tu. Soleh, baik. hai mak, kadang salah jalan. Mungkin hal salah. Dah lama betul semua. Mana kadang rumah orang tahu orang tu. Siapa tu yang datang? Ada budak sekali tu. Siapa tu? Itu orang mak ya. Ina nak pergi ya? Oh mak, lepas nak orang. Bagusnya tak tengok ya. Oh, macam tu je ke arah sini je. Kau memang datang rumah ni. Cari siapa? Tengok kejap ni. Mudah-mudahan bermerempak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kak? Saya pegang tak? Putra Yudama. Yalah, boleh. Kakak ni dari mana? Nak ke mana? Saya dari Aceh. Ke sini nak cari adik saya. Oh, dia kat mana? Dia dekat sini ke? Ya, katanya di Kelantan. Tapi rumahnya saya tak tahu di mana. 65 botol mak. Kat Kelantan ni luas, bukan kat sini je. Banyak kawasannya. Oh, ya ke? Aduh, macam mana ya? Ini fotonya, kenal tak?
Tapi macam beng-beng. Tapi nampak macam tak, nampak nak sama. Tapi yang ni kecil. Kenal enggak, Kak? Oh, tak kenal. Yang ke depan dia kakaknya. Kita terhojak le Malaysia tapi kalau terjak. Saya tak pernah tengok ni, Kak. Mungkin di rumah-rumah lain yang ke depan lagi ke, saya tak pernah tengok ni. Okeylah Nek Hayat, kakaknya tu yang ada tu. Okeylah ya, Kak ya, makasih. Kesianlah dia. Datang dari jauh, tak tahu kat mana rumah. Panas ni lagi. Cakap sama siapa tadi? Ni mesti solat tak khusyuk ni. Orang bercakap dia boleh dengar. Bukan, saya terkejut dengan dari Aceh. Taknya siapa? Kata bang, rumah ke? Saya mak kadangnya dia guna. Kan ibu Gahanai tu di kakak yang depan ni. Kadang di dalam, kadang. Ya, betul lah. Dia dari Aceh. Dia cari adik dia. Dah ke sana dah. Ya ke ada orang cari adiknya? Ya, betul lah. Jangan-jangan kadang karena Leong. Payah kuat sedar ni. Kejaplah saya nak cari orang tu dulu siapa tahu kakak saya lah. Betul ke kakak dia? Tapi tak sama. Tak sama kakak dia nampak. Pakailah kakak dia. Nampak macam lawas sikit. Bemeng kurus je. Ho gile. Oi ho kak. Payah kulit kadangnya kak Leong. Kak, nedang gile. Mak, rumah mak. Dulu hari silap. Oh, nedang gile. Kau mau Leong Aceh hati nedang gile. Ya Allah. Sabarnya le. Wek dia. Yang urung pungo le yan. Kampung long hana hi le yang urung. Hai mak soman mak. Mak, lu ya kau tak jak banyak mak. Bohong dia ai. Mai ko plung le. Kadang abang beng-beng mak, ya le. Pane bang bembe dah kam janggut yan. Mana me ana janggut ji. Hendak janggut hai mak hai. Mak hebat hi. Kiban ni kada orang terkejap. Kena clear peluang. Aduh, tak hek aku. Pegah tengok orang pungo. Hai dia pot yang si beng-beng. Ye, nampak nak ke? Buang dengan dia. Ya, aku dek hai. Aku fikir tak yo so. Putra yang kau pegah sonan kau pegah. Mai kampung beng-beng. Mai no, ihai marto. Ira naripat man. Tu dari kampung dek. Jak kena Kelantan jak tekak adik long. Tak rindu long ka padum ton ka hanam rempek kan. Jadi pegah Kelantan mah hanal depan daerah tu. Bunuh kalian tayang rumahnya. Hanai tu di pegah mangka dro ke kalek fikir rumpungo ka ke. Terpaksa tu kamu nandek kan. Kalau sama cik lagi nandro ke. Dro ke kampung di Aceh patah kampung ke dek. Leong pai bakong bukit guru. Dek bukit guru. Deknya cik beng-beng alah ada mutua ko he ku jadi kampung ni. Kau tidak kah rata budak dia alah ku tempat. Nyolong dia kat nak pakai kan nak tolong do. Angkel kak ji hilang durin aku bayi tu ai baca. Angku dia ai ko tak ka. Pakai tu bandit anak kau. Mak tak bet telefon ka dia riwa mak tak kek kau doai. Angkel kak bunuh aku dengar tu ron. Ku kes podu tu pak ngau tu merah. Apa tu dekat luar tak tahu kau ini tengah hari orang nak istirahat. Lepas pintu dah. Pintu ada lah. Oh si beng-beng. Siapa tu dia bawa sini? Pak Cik. Pak Cik. Aku kat sini. Ada apa? Buat apa kau pagi tanah? Tak nampak ke aku kat sini? Oh ya Pak Cik. Apa dia? Ada kakak saya nak pergi sini. Dia kena cari saya. Hah? Kakak? Ya. Mana kakak kau? Tu cik. Ada kakak saya dari Aceh. Dia dah masuk sekali ke sini. Tapi saya tak kenal. Salawat. Mak, cik ke abang teleponkan. Oh yang itu kakak kamu? Ya. Mana dia? Kenal. Lihat mana? Kenal.
Kadang kamu cakap macam mana? Mana dia tahu? Kau lah tak faham. Dalam berapa lama bahasa pun tak tahu, tak faham. Susahlah dengan kau. Cik pun susah nak cakap dengan kau. Kau susah faham. Suruh masuk akak kau, suruh masuk. Daripada mana? Daripada kampung sana? Ya, cik. Suruh masuk. Suruh masuk dia, akak kau. Cik akak saya. Oh ni? Masuk dek. Nak masuk. Handsome-nya budak ni. Budak Aceh Nani cik, benar awak tak kena. mak tempe je mun dia kujak mentang bubuk ka. Kok trek cik ah? Manya cik nak rencana luar. Tahu len tu mami napeng ada awak malih ada 3. Sarawak kampung Kelantannya cik ah. Sama lagi kampung ni cik. Ke mi kampungnya sabar lagi kampung neo ti. Mi kota ke pena sabar kampung neo. Mami hino lebih parah mat neo ti de. Kan pegar ni cik you. Pada kampung ni Matano wale bitan. Puan aku ura ba itu dekat mempelum kan dah kampung ni de. Ya. Oh nya cik ah. Cik tapi kita tengok nale cik. Kadu tom barangnya. Ya, payang dong. Pekana ka bunau ka. Lepas kan datang no YouTube. Mana nak emas? Babi reta. Nak tak pe YouTube. Mandum. Cik tu. Oh nyang kamu tiba apa cek banyak pegot mang ke? Kau gawak rumahnya. Lepas ni Kelantannya lagi Aceh sih. Yang bahasa Arab, syariat Islam ketiga. Nyo je dah duduk di kampungnya. Nama lagi Aceh sebab. Hawa dan nak cukup boleh-boleh rumah orang kaya. Bik ke si Benglung hanai wawa. Bik kedua di kampung hai orang tak duduknya. Manja cik menyai duduknya sebab sama lagi Aceh. Dia bayang nak mandu. Cik datang. Lewat kereta apa tak nak? Bukan lewat kereta apa tak nak? Benar nak? Nah, tapi nah. Siguro lego lewat. Tapi lewat lam. Ni ka apa kami barel apa? Ya, cik ah. Mesti putih. Tu susut tak? Ni ka boceh mi nak oleh. Yang gua kamu bahasa Kelantan le mam ni kerja aku deh kan aku buka ande. Hai bang. Ni Malaysia. Pandai Malaysia ide bak kadang apa? Nyo Kelantan ni nawai. Oh, man beda bang. Basah. Beda lah boceh pena sama le. Oh, tak beda cik. Itu bala nak purna bang. Okey boceh bere ya. Kita punya kampung longan ino yang nan. Lagi ulat jam baru tu ku yang ku tinggal ku. Ada lagi yang ni. Ada pun lagi yang ni ai ku eh. Yo. Anak. Sama. Aceh sama ino Aceh. Aceh. Ha. Dalam tu. Macam inilah keadaan dekat Malaysia kata. Kat Aceh macam mana? Sama juga. Ada beda-bedanya sikit. Kat Aceh ada panas macam ni tak? Kadang-kadang panas juga, kadang-kadang ada hujan. Sama kan kat sini juga itu. Ada. Girlfriend. Cik Beng-Beng anak ke? Cik Beng-Beng, ambil baju. Oh, kami baju. Dia main nak train bampun. Ya. Hai dek. Tanya ada pegah habar dua, ada naik depu lagi. Pai dia puas ham, dah pegah rembang-rembang ni tengok wayang. Cakap apa? Tak nak, dia cakap adiknya lawa lah. Walaupun dia macam tu, saya suka dekat adik akak. Dia rajin solat. Orang-orang Aceh memang macam tu ke? Kalau orang Aceh ya harus begitu. Kak pun dah nak kedua. Mana tim dah melong kau dengan ji? Galak-galak tu dek ha. Memang galak dia kan cantik. Tapi kan baik dia. Kau ji orang tak lintur kuno. Bila tak kuat tahu kah memang tuan tiga kadangnya hai aku jak dalam kuno. Kamu kahwin ni dari kampung mentang apa? Apa akak cakap kat dia? Akak tak suka ke saya kahwin dengan dia? Suka. Mamaknya kan suka-suka je. Putra ho mai tibu dah. Mai kaceh dia pun mah. Sama cik longan mak aku. Jom je aku segelak-gelak. Dah, jom balik. Dah nak gelap ni. Yuk, tak wayak. Mama, waktu tengok je barangnya hana gawawaknya. Oh, kadang tak kerja, kadang nak tanging. Bu, Alia masih sekolah ke? Ya, masih sekolah. Kelas berapa? 6 atas.
Kelas 6? Kelas 6 apa? 6 tinggi. Tak faham lah. Kalau di Aceh, kalau kelas 6 masih SD. Tak, ini kelas 6 tingkatan. Dia tinggi 6. Tingkatan 6. Kalau apa kat sini SPM atas STPM. Oh. Ijazah dia STPM. Oh ya, macam kuliah. Ya. Jadi anak Ratna dah sekolah? Udah Kak, baru habis 3. Oh, tahun ini dah boleh masuk darjah 1 lah. Ya Kak. Ngomong-ngomong, ibu kat sini dah duduk dari tadi kan? Suami ibu tak pulang ke rumah? Kejap lagi dia pulang lah. Jam berapa? Kejap lagi dia pulang lah. Jam 6, 7.30 dia pulang. Kemarin waktu pas kami nyampe ke rumah ibu, tapi ibu tak ada ke? Duduk di mana? Semalam Mama pergi pasar. Lewat juga balik. Lepas pulang kamu dah tidur. Oh, kirain tak ada ibu. Kirain suami je seorang. Habis Ratna nak datang sini nak jemput Beng-Beng ke nak pergi jalan main-main? Taklah Kak, dia dah senang pun kat sini. Ana cuma jalan-jalan je sama boceh. Sambilan tengok-tengok dia kat mana sihat. Kenapa nak ajak si Beng pulang? Tak payahlah, dia dah besar panjang. Biar dia duduk sini. Mama tengok dia selesa duduk kat sini. Okey apa? Kamu pun tak payah pulang lah, duduk sini je lah. Taklah Bu, tak mungkin lah. Ratna nak pulang lagi. Kasihan ayah si boceh kat Aceh sana kan sendiri dia. Oh, ya juga kan. Nanti ayah si boceh kahwin kat sana pula. Kahwin lain kan? Ya itulah Bu, mudah-mudahan enggak lah. Makanya Ratna harus pulang. Ratna, Ratna tahu ke yang si Alia tu, anak ibu ni, suka dekat si Beng-Beng tu? Oh ya ke Kak? Itu budak-budak. Macam tu lah budak-budak kan? Kayaknya iya Kak ya. Kau tengok si Alia, tengok si Beng-Beng. Orang tu kayak apa ya? Lagi dibuai asmara gitu ya. Tahu deh nak tadi mana? Kajuk tak tahan mana? Kok. Itu kok kuasa. Kau telah kata tu ceng. Tak boleh lega amteng apa deh? Cik Rana kalau kalian nampak wajib ha. Anak kalau uji nanti kalau gelung. Kadang kaknya nak terang mata je ah. Bukan kau hantar mata bocah le. Kami terang mata nak like kerana. Cibah nak kalau melu ti ganteng ku. Man anak andung lu. Anak ni ganteng. Kami tak orang ganteng cik. Tak tiga berapa ka bocah. Man nak lagi dalam pelu. Cik ni kapai le kau ai depa. Kalau kapai. Ana kalau kau Kau mungkin nak kapai ke dia am apa. cik bagal mama long sungai awak. Karena ke Bandung awak cik. Oh juhai. Nek sakit. Oh mai bocah hai. Bukan ke di nanti bap awanya. Mina peng ko, ana peng ban oh man. Saya sih kau dikek kam dong kau gaji aku fikir le. Dong bakor untuk ke mana rezeki je. Home cik. Kat sini di Kelantan bang, tiap hari kayak gini ya? Gini lah di Kelantan ayah hari pakai ayam. Ayam bukan ayam. 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 Awak main Kelantan main kok Kelantan lah. Ayam. Ayam. Oh, tempat kami di Aceh ayam. Ayam. Oh, mana? Ni di Aceh panggil apa ini? Ini sayap. Sini sayap, betul ke? Betul. Ini Paha. paha. Ini kelahak kat sini. Oh, kelahak. Mama, mana nak dalam lek ayam? Sejuk saya menahan man. Bukan dalam lek. Tak sayang tu mami je no. Baiklah dah fikir ke ayah, fikir ke ayam. Ayam. Ayam, fikir ke ayam le. Bagian man mak tahu. Oh, tak le. Haduh pegah lom. Kadang rana mak kata turun tua bayar. Pandai nak tua. Dah tengok dia cik. Maka ada pegak cik. Oh, tak kata wah. Dengar tahu mak jut. Nak tanya lebat cik Beng ni biwa. Tawa ju man mi pegah baik lewa, baik le tawa. Macam cik tamain lom. Yang kata tawa wacih ada temung jak le. Kenapa cepat sangat nak balik? Tu si boceh. Sibuk kali dia mau pengen balik ke Aceh. Dia tinggal ke ayah dia tu. Kau Itulah bang. Okeylah semuanya di hotel tu kan. Kamu kabeh hotel jadinya harus tepi. Ya, menuju ya kita hotel lain. Gampang kan? Ini lagi.